Dah lama kerja ni? Saya baru kerja 2 minggu. Lepas ni kena resign. So, we off to Blue Mosque untuk kita solat Zuhur dan Asar jamaah takhir. Hari ini kita singgah di salah satu masjid yang ikonik di Istanbul, terletak di seberang Hagia Sophia, Blue Mosque. Belakang kita Hagia Sophia, Blue Mosque sebelah sana. Nampak dua-dua masjid ni tengah fully restoration lah. Ialah bangunan lama kan. Dari luar lagi dah nampak megahnya seni bina Uthmaniyah ni. Bila masuk ke dalam, suasana dia terus berubah jadi lebih damai. InsyaAllah, wuduk tradisional Uthmaniyah. Ini kalau musim sejuk ni, menggigil. So, kita masuk solat kat Blue Mosque. Tapi kawasan depan tu hanya orang solat je boleh masuk. Lampu ni dulu adalah dia kena hidang. Lilin satu-satu. Ni dia panggil tiang gajah tu. Tiang seri dah ada 4. Masya Allah, subhanallah. Dalam Blue Mosque memang kagum lah tengok architecture dia. Kita kagum tengok macam mana seni bina ni boleh dibuat ratusan tahun tanpa mesin komputer. Maknanya umat Islam ni hebat. So kami nak solat jamak takhir insya-Allah. So ini area courtyard dia di Blue Mosque. Sangat cantik, masya-Allah, tabarakallah. Sepanjang courtyard dekat Blue Mosque ni dia letakkan terangan tentang pencapaian-pencapaian umat Islam, astronomi, tentang persenjataan, tentang geografi, algebra, banyak lagi. Jadi, jom ke Istanbul bersama Jelajah Dunia by KUJDT.